sebut hai. Hai. Hai adik-adik, cuba awak lambai tangan. Hai, lambai tangan. Hari ini kita akan belajar tentang anggota badan dan pergerakan. Jom kita gerakkan badan kita. Gerakkan badan, gerakkan badan. Siapa saya? Kaptisha. Gembira belajar. Kaptisha. Mari bersama. Kaptisha. Cerdik membesar. Kaptisha. Dengan tangan, kita boleh tolong kawan. Tangan kita tak guna untuk pukul orang tau. Tak boleh. Tangan untuk tolong orang. Ini tangan. Ini tangan. 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 Tangan untuk lambai. Hai, hai, hai. Cuba ikut Kak Tisha. Hai, hai, hai. Lambai, lambai, lambai. Lambai tangan. Lambai tangan. Buka tutup, rapat dan tepuk-tepuk. Buka tutup, letakkan di bahu-bahu. Gerak, 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 gerak sampai ke dagu-dagu. Buka mulut besar-besar, tapi jangan masukkan. Goyang tangan sampai ke jari kaki. Angkat tangan, cuba capai langit. Gulung tangan dan berikan satu ciuman. Besar kecil, besar kecil, besar besar besar. Besar kecil, besar kecil, kecil kecil kecil. Kuat senyap, kuat senyap, kuat kuat senyap senyap. Bajak, 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 bajak. Bersih badan, bersih tangan, bersih barang, semua sihat. Betul tu Autumn. Kalau kita main-main, kita tak perasan pun. Kita pegang kasut, kita pegang bola, kita pegang kawasan yang kotor dan benda tu kuman. Basuh tangan, gosok-gosok, kuman lari jauh-jauh. Cuci tangan, jangan malas. Awas suka anak yang kemas. Adik-adik, bukannya tangan je tau yang kita perlu jaga kebersihannya. Barang yang kita guna pun perlu jaga kebersihannya. Macam botol minuman kita, botol susu, straw dan puting. Sebab kuman suka bersembunyi. Kuman. Kuman. Steril, bersih, selamat. Telir, bersih, selamat. Steril, bersih, selamat. Jadi lepas main, cuci tangan dan steril barang. Adik-adik, dengan kaki kita boleh pergi masjid, pergi sekolah, kita pergi yang tempat baik-baik. Dengan kaki tak boleh pergi tempat yang tak baik tau. Ini kepala, 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 kepala ke kiri, kepala ke kanan. Kepala, kepala. Mata, mata. Pejam, celik. Kanan, kiri. Mata,
Mata. Mata akan pejam bila berehat. Allah bagi mata untuk kita tengok benda yang baik. Adik-adik, kalau melintas, guna mata untuk tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Kalau dah tak ada kereta, baru boleh lintas. Mana mata, mana hidung, tunjukkan, tunjukkan. Mana telinga, mana mulut, tunjukkan, tunjukkan. Ini mata lihat dunia, ini hidung bau wangi, ini hinga dengar bunyi, ini mulut makan dan senyum. Mana mata, mana hidung, tunjukkan, tunjukkan. Mana telinga, mana mulut, tunjukkan, tunjukkan. Ini mata lihat dunia, ini hidung bau wangi, ini telinga dengar bunyi, ini mulut makan dan senyum. Mana mata, mana hidung, tunjukkan, tunjukkan. Mana telinga, mana mulut, tunjukkan, tunjukkan. Ini telinga. Telinga. Telinga untuk dengar. Dengar perkara yang baik-baik. Allah bagi telinga untuk kita dengar benda yang baik-baik. Ini mulut. 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 Mulut untuk senyum. Ketawa. Dan mulut boleh sebut Alhamdulillah. Adik-adik, kalau mulut sakit, macam sakit gigi, kita jumpa doktor. Mulut boleh buat orang gembira. Mulut boleh senyum. Mulut boleh berdoa, beri salam dan senyum untuk buat kawan-kawan gembira. Mulut senyum, mulut zikir, mulut hanya sebut yang baik-baik sahaja. Sekali lagi ikut Cikgu Lala. Mulut senyum, mulut zikir, mulut hanya sebut yang baik-baik sahaja. Tangan untuk tolong orang. Kaki berjalan ke tempat yang baik. Mata untuk tengok kiri dan kanan. Telinga untuk mendengar yang indah. Mulut untuk berzikir dan senyum buat orang gembira. Semuanya nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.